Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Hari ini saya berada dalam Zeekr 009, one of the luxurious MPV from Zeekr itself. Dan ini adalah antara model MPV yang paling luxurious, dia nama EV. So, untuk Zeekr 009 ni adalah satu kereta yang saya nak buat comparison hari ni antara model kereta ni dengan Alphard Vellfire baru. So, Alphard Vellfire baru ni kita pun dah tahu adalah significant Toyota model as a facelift. Semua orang berlumba-lumba nak pakai yang facelift. Tapi, bila saya ada satu inquiry customer saya, repeated customer saya, before this saya pernah jual untuk model customer saya adalah Alphard SC, dan dia nak upgrade for the EV. Dia looking for the EV ataupun Vellfire turbo baru. So, saya counter dengan dia, bang, at the moment right now, saya rasa lebih baik kena pakai Zeekr 009. So saya panggil sahabat saya, Abang Firdaus ni, untuk review model Zeekr 009, apakah spek yang ada dan apakah dia punya kelebihan, dan yang paling penting sekali, the most important, what is the main safety sense yang ada pada model kereta Zeekr ni. We know that Toyota safety sense apa model yang ada pada Toyota, tapi kita nak tahu Zeekr punya safety sense punya feature. Dan paling best sekali, kereta ni ada automatic siut, macam naik Mercedes-Benz lah. Okey, kita panggil Abang Daus kita, Abang. Okey bang, okey abang mukadimah sedikit tentang model apa yang abang nak bawa kali ni. Okey, bagi korang yang mungkin belum pernah tahu ataupun belum pernah ambil knowledge pasal Zeekr ni Zeekr 009 ni sebenarnya dia ada 3 variant tau. Dia ada executive, dia ada luxury, dan dia ada ultra luxury. So kita ni berada dalam kategori ultra luxury. Okey, bila kata ultra luxury ni, dia ada dual motor, maknanya dia all wheel drive. Okey, dia all wheel drive, dan horsepower dia lebih kurang kepada 600, maknanya lebih kurang lah horsepower dengan GTR 911. rasa bang G4 tu memang rasa lah. Sekejap lagi kita boleh test kan. Sekejap lagi kita boleh test. Sebab EV punya power dia sekata tau. Dia sekata, dia tak macam ada lag, tak ada. Kau tekan dia bagi, kau tekan dia bagi. So, safety features yang ada dalam kereta ni, sebenarnya kereta ni safety features dia daripada Volvo. So kau kena faham, Zeekr owned by Geely, dan Geely ni dia own Mercedes, dia own 49% Volvo, dia own 30% McLaren. So dalam satu kereta ni ada a few teknologi lah. Contoh, safety daripada Volvo, handling by Lotus, and braking system by McLaren. So ada lagi lah sikit-sikit dari macam, ada similar to Rolls-Royce Cullinan, yang mana dia punya noise cancellation dia, noise cancellation dia memang superb. Dan kereta ni berat dia 2.8 ton. Ni bukan ringan dia, bukan 1.8 bukan. Tapi yang ini memang 2.8 ton sebab chassis dia memang berat. Dan Volvo rebash chassis Zeekr 009 ni untuk dia buat dia punya model, iaitu EM90. So kalau Volvo pun rebash chassis ni untuk buat dia orang punya model, that means something lah yang ada pada Zeekr ni sah. Ni aku test sikit je bagi Yayoy rasa yang dia punya power. Okey, test je sikit. Kalau aku bagi terus, dia memang pergi. So power ni memang kau tak jumpa dalam Alphard ataupun Vellfire. Memang kau tak rasa. So dengan bumper-bumper kecil ni, sebenarnya bila kau duduk dalam, kau hampir tak terasa pun sebenarnya. Kau hampir tak terasa. That was an automatic suspension. Ni automatic suspension. Semua model ada. Yang membezakan adalah executive dia cuma single motor, dan dia punya seat beza dengan dia punya steering mechanism dia manual. So ultra luxury ni kau tahulah, kalau dah nama ultra luxury maknanya semuanya elektronik. Walaupun macam tu, Zeekr still nak bagi kita ni as a human touch, dia ada masih lagi control by panel ni. Kalau Tesla semua kat dalam. Dan sikit yang ni dia masih ada lagi ni, still ada panel, still ada gear knob. So semua tu dia bagi. Dan kita punya sound system Yamaha. Ini kita rare tau, kita jarang tau dapat Yamaha sound system. It should be rare item ataupun sound dia better than Burmester bang. Sounds dia semua macam jenama-jenama brand yang lah, Naim apa, sebab designer untuk kereta ni adalah asalnya daripada designer Bentley. Masya Allah. So kalau kau tengok finishing line dia pun, finishing dia pun memang tip-top lah. Memang teliti, nampak luxury. So kalau dulu kita rasa barang China ni macam loya kan, mungkin 20 tahun lepas. Sekarang aku rasa
Even Western punya car pun dah tak boleh nak fight dah dengan China punya brand, especially Geely. So okay, itu satu side. Dari segi harga pula ada perbezaan sikit. Untuk eksekutif yang 7 seater, dia harga dia lebih kurang 300, tak termasuk insurans. Okay, untuk luxury 7 seater harga dia 352. Dan ada untuk ultra luxury, dia harga dia 362. Okay, beza dia sebab motor tu, dual motor. Dual motor tu lah yang membezakan. Tapi kalau kau untuk family purpose, pakai yang 300,000 pun cukup. That's enough. Sebab kau still ada air suspension, kau ada Amatic, massage set pun kau ada. Komplit depan belakang. Komplit depan belakang. Massage set. Ni massage. Dia was a 6-seater. Ni 6 seater. Tapi seat dia besar tengah macam eksekutif. Ya. Tapi lebih baik lagi sebenarnya, lebih baik lagi. Sebab kalau kau beli executive lounge, harga mungkin dah 400 lebih. Betul, Kali 500. Yang ni kau boleh dalam 360 je. Kau dah dapat benda yang sama. Malah bila nak lalu third row memang kena ke depan kasi. Kau kena kedepankan seat. Sebab seat ni semua boleh baring. Macam tapi kalau yang 7-seater tu dia tengah ada laluan. Betul, tengah ada laluan. Tapi still ada massage chair, which is Velfire pun tak bagi benda ni. Velfire tak bagi benda ni. Itulah kelebihan yang ada. Lepas tu memang safety features dia, aku rasa jauh lebih gempak lah daripada mana-mana. Dia punya what do you call lah? Dia punya sensor tu better than sensor better sebab dia ada curtain tau ni. Ini semua ada curtain tau. So bila in case just berlakunya pelanggaran, curtain ni dia macam satu langsir besar. Kiri kanan dia keluar. Yang ini kat Alphard Velfire memang tak ada. Lepas tu kita ada Isofix untuk kanak-kanak. Benda ni kalau kau tengok Poltan pun betul, tak banyak MPV sediakan benda ni. So Zeekr ada sampai belakang, seat belakang. Sampai belakang seat tu ada. Kalau kita go for the standard range, memang boleh pergi sampai berapa bang? Okay, kalau kau beli yang eksekutif pasal dia single motor. Bila single motor dia tak pakai power banyak, so dia boleh pergi up to 610 km. Okay. So disebabkan yang ini kita pakai dual motor dia akan pergi up to 580. Maknanya kalau buffer 500 lah. Tapi still kalau kau pakai dia dalam town kau akan rasa penjimatan dia maksimum sebab kita tahu dalam KL ni heavy traffic ni dah boleh katakan tiap hari. So bagi orang yang pakai petrol sekarang memang ada sikit keraguan lah dengan harga petrol pun dah naik kan. Tapi EV kau tak perlu risau sebab dia tak akan bergerak pun selagi mana dia stand still. Itu jimat dia. Memang perbezaan besar lah. Kita tak tahu subsidi ni boleh bertahan sampai bila kan. So subsidi dah habis, naik sampai RM3, menangis juga nak isi minyak kan. So EV adalah better option. Itu yes, itu je setakat ni. Dia monitor semua memang ada pada semua model. Ini 4K punya. Kalau tengok belakang ada video kan. So kau boleh buat video call daripada sini. Kita tunjuk kamu. Boleh buat video call. Boleh buat video call photos kalau kita on the meeting semua. Ya, betul. Contoh sekejap aku tunjuk. Tak boleh sebab dalam town tak boleh tunjuk. Kalau kau kat belakang kau bukan boleh nampak cuma kereta ni dia tak ada sunroof, dia tak ada yang boleh buka, semua panoramic glass je. Panoramic glass. On the cover, on the sunshade ni ni ada. This part lah. This part macam tu. Tapi lawa bang, dia full black colour pun. Yes, dia full black. Dia colour pun tak banyak, dia ada mineral green, black and white saja. Dan dia ada ambient light. Saya tengok dalam YouTube. Ambient light memang belanja. Lagi habis. Ambient light memang belanja. So kita tengok kat sini tu lighting. Ada macam kau nak ikut. Ni sekarang dia ikut music show. Okay. So kalau breathing ni macam bila kau tarik nafas apa semua. Color kau boleh tukar lah. Kau boleh tukar color dynamic ataupun apa kan, breathing ni. Kau boleh tukar. Dan ada pada sampai third row semua lah. Sampai third row. Tapi kau kena faham sebab kereta ni kereta EV, so dia tak ada enjin. So bila dia tak ada enjin, dia akan invest lah pada perkara-perkara ni. Lighting, TV, safety. So macam tu lah. That was the current supply. Betul. Okay. Roger abang. Terima kasih abang. Alright, selamat. Alright, so kita akan review dekat bahagian luaran. Check it out. You're tuning into MRC TV.
Your dream car starts here. Pening, MRC ada. Kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu. Enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Luan senang lulus.